Sampai anda. Hello. Assalamualaikum. Ambillah kunci dulu. Jangan nak ambil kunci lah ni. Kita baru sampai dekat homestay dekat Melaka, Alor Gajah. So inilah kunci bibing. Jom masuk. Kita nak kena check lah kunci. Kita check dulu. Ambil video lah. Ni dah on. Mama, can you send that video to me? Which one? Awak tu tahu. Assalamualaikum. No shoes. No shoes? Habis nak tahu mana kasut? Wah, cantiknya. Tu aircon. Tu aircon dia. Ni apa ni? Ruang tamu. Mama, macam kitchen like this. Buka dah lampu. Mama, kitchen like this. Ayah, buy this kitchen. Itulah kitchen kita tak cantik kan? Ada peti ais. Buka peti ais tengok. Jalan tak? Okey. Toilet ada berapa? Ni bilik store lah. Ada ni apa ni? Mesin basuh. Toilet. Ni toilet mana tengok? Super tiny toilet that I will put in. Ada orang lain dulu. Kita memang tak suka. Toilet. Masa ada orang lain dulu. Toilet dia kecil lah. Okey lah. Boleh lah kot. Janji ada banyak toilet. Lepas tu ni ruang belakang. Kat sini konsep dia macam Putrajaya, Cyberjaya. Dia tak ada pagar. Dia tak ada pagar. To talk so people listen. Jom kita ni atas. Mana telefon mama tadi? Kejap ah. Nanti kita cerita. Kita book kat mana tempat ni. Ada TV tak? Kat atas kot. Okey, ni bilik. Nama Adam dah cuk dah bilik ni. Hello. Bilik satu. Hello. Ni bilik satu. Ada aircon. Okey, ni ada aircon. And then ni ruang depan dia, lounge area. And then ni bilik ni tak ada aircon. Bilik ni tak ada aircon, ada kipas je. Sejuk kot malam-malam. Ni master bedroom. Lepas tu ada ni. Dia ada bagi towel. Satu kat bawah ni, toilet satu lagi. Master bed ada ni, aircon. Ikutlah hampa kalau hampa nak tidur dalam ni. Tak mau nak tidur bila ada aircon. Ni toilet. Okey lah, kita nak rehat sekejap. Lepas tu nak keluar pergi makan. Okey kawan-kawan, Airbnb ni letak dekat Prima Eva Mosa. Dia dekat dengan Eva Mosa Resort lah, dekat Alor Gajah kan. Nak datang sini pun kira macam emergency jugalah. So 2 hari lepas baru aku book pakai Airbnb app lah. Sebelum ni pakai B.com. Masa birthday anak aku hari tu ada masalah, bila book pakai B.com tu, so tak berani dah nak pakai B.com kan. Tu yang husband aku suruh tak nak pakai B.com dah. Husband aku suruh pakai Airbnb pula. Anak aku yang sulung tu dia ada interview esok. So kita beramai-ramai datang sini. Nak tengoklah tempat tu macam ni kan. Kat mana? Esok kita tengok. Okay.
kita nak keluar. Sekarang kita nak keluar cari makan. So ni lah rumah dia. Dia macam dekat Putrajaya, Cyberjaya, dia tak ada pagar. So senang lah kalau order food kan, order barang. Itu dia hantar depan rumah. Macam kat sana. Okay, kita dah makan. Kita nak makan. Kita dah sampai kedai makan ni dekat mana? Depan UiTM. Tak ingat, tak nampak nama kedai ni apa. Ni apa? Nasi goreng sotong. Ni nasi goreng sotong. Yang tu sotong goreng tepung dengan kuih tiaw. And then this one makanan aku lah, iaitu nasi goreng daging merah. Aisyah makan sup ayam saja. Nina makan Maggi goreng baby. Jom makan. Okay korang. Okay, Assalamualaikum, good morning. So hari ni kita nak pergi interview anak aku. So semua dah siap-siap ready dah ni. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 6.44. So kita hantar dia dulu. Lepas tu kita pergi breakfast. Interview tu pukul 8. Tempat ni yang tak best dia ialah dia tak ada heater. And then internet dia slow. Internet dia ada 1 bar 2 bar. Dia bukan 5G lah. So memang tak boleh buat apa-apa sangat dekat rumah. TV pun tak ada, okay? So memang tak ada entertainment lah kat sini. So jom, let's go. Semua nak pergi interview ni. Ya kot. Where's the place called? In 100 meters, turn right. Itu. Bisa ada pemeriksaan polis bantuan. Saya gelak je sebab pergi lain. Pergi mana? Entah. Semua duga calon tu. KPP 3. KPP 3. Oh, pintu 2. Okey. Oh, yang kat tadi tu lah, kat depan tadi. Boleh jap ikut tu. Kita sudah tersilap guys tak? Ni semua beramai-ramai pergi balik. Ramai-ramai. It's the same. Dua. There are people. Dia suruh masuk je. Oh, ni kan UiTM. Mana buka pintu, tekan tingkat sikit. Tutup buruk je. Ni baru je masuk. Just call pasal. Oh, sampai dah. Okey. Potong. Ni semua English. Maksudnya Semua pandai English ni. tak tahu. Kalau tu kat sini ah. Oh no, kena turun kat Untuk sini. panggil. Kat sini nak pergi Alam tu. Pusing lagi satu orang. Adam turun dulu. Betul. Buat depan. Oh, dia register. Dia kan. Mau nak ikut ke? Nanti je mak bapak dia situ. Jom, mama ikut. Okey, pagi belah sana ya, Mak. Okey. So dia orang tengah beratur lah nak naik kat, kena register dulu. Lepas tu baru bagi menunggu. Pukul 11.30 baru habis. Kita boleh datang pick up anak-anak lah. Okey, sementara kita tunggu Adam interview, kita makan. So dari tadi duk cari kedai mamak kat sini kan. Jumpa jugalah. So jomlah kita makan mamak. Lelaki aku ni dia dah pening-pening sebab dia nak kena makan makanan mamak juga. Let's go.
Dah sampai. Roti canai macam biasa. Roti canai, Maggi goreng. Anak aku dah habis makan dah sebab minuman sampai lambat. Aisyah punya Maggi goreng dan roti canai. Dia makan. Mak, itu pula. Okey, sekarang kita dah check out dah daripada homestay kita. So, sementara nak pergi ambil Adam tu, kita singgah dekat tempat ni balik. Freeport Formosa Outlet ni. Semalam kami dah datang beli barang sikit lah kat dalam. Nah, sekarang nak singgah masuk sini. Hari tu kita datang wedding sini tapi tak naik atas. Anak saudara aku punya wedding. Adalah aku dah share dekat Instagram. Kalau korang follow Instagram, adalah nampaklah story tu dekat bahagian story. Sekarang kita nak masuk dalam kapal terbang ni. Boleh ke masuk ni? The other way lah. Bila kita nak naik kapal terbang, tak tahu lah bila nak naik kapal terbang. Kapal terbang sini je lah boleh naik. Wow. Dah sampai under roof. Tengok. Dia tengah buat apa? Ada orang atas tu. Okey, sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi fly. Kita nak fly. Indonesia. Kita punya first outbound tu kita pergi Indon. Welcome to Cook Airway. Wow. Pilot. Ada aircon lah ni. Wah. Nampak duduk. Alah, action Aisyah pun. Bye, kita nak terbang. Terbang apa? Bye, kita nak terbang. Terbang pergi mana? Tak sampai dah tetangga ni. Bye, kita nak terbang. Oh, dekat di other side ni ada shopping, ada pet coach, boutique coach. Di other side. Oh, boleh shopping dalam ni. Berapa diskaun tadi? 54.8%. 54.8. Kalau yang tengah ni Ada diskaun 64. banyak. 65. 2 hari. Huh? Ini nak esok. Sempena Mother's Day. Ya. Macam tu lah minat lah. Macam tu. Nak kata. Bagi kat mama. Ha? Apa je pergi? Tu. Nak bag macam tu betul. Mama dia datang sini nak shopping bag coach ni. Dia kat dalam Freeport tu ada pun ada juga butik dia. Oh, Coach Airway. Patutlah nama dia Coach Airway. Shopping bag coach dalam ni. Tak payah batu panjang-panjang. Masuk je dalam ni. 50% semua. 54%. Nak tengok beg tak? Semua leather. Okay. Dia punya wallet ni. Anything one? Wristlet. Look at this. Sekejap nak tengok. Nak shopping sekejap. Ada aku. So basically it's a Kedai Coach Coach Boutique. lah. Coach Boutique. Coach. Korang minat Coach boleh datang sini. Ada beg 900. Fifth. Ada 600 pada. Kalau korang semua korang boleh datang. Tu dah bagi 2 dah tadi. 50 plus percent discount. Okay. Mama tak pakai koci. Mama pakai apa ya? Coach pakai hair. Mama pakai lonceng. Pakai lonceng.
Buat kat mana? Made in China. No, saya made in France. Banyaklah fans lah. Tapi made in China juga kot. I don't know, tapi kat dalam tu dia tulis DJ Z Made- dia kat fans. Made in France. Okay, jom lah pergi ambil Adam. Okay, dah siap dah. So lepas ni kami balik sajalah sebab anak aku tak sihat lah pula, tak boleh nak pergi jalan-jalan. Plannya tadi nak jalan pergi Taman Rama-Rama lah, Taman Rama-Rama dan reptile kan. Tapi anak aku pening. Lepas tu macam tak sihat kan, peluh-peluh semua kan. So kita decide nak balik je lah. So itulah korang yang tengok, kawan-kawan yang tengok vlog aku kali ni. Thanks for watching and see you next time. Don't forget to subscribe. Bye.